Wow, macam ada whirlpool dekat kita punya sinki tau. Selalunya kita cuci buah atau sayur, selalunya ala kadar je. Nampak macam okey-okey lah kan? Tapi sebenarnya permukaan buah dan sayur ada banyak kotoran, bakteria and pesticides. Pekebun spray racun perosak tu untuk make sure serangga tak makan buah-buah. Tapi kesan tu still tinggal dekat permukaan buah dan sayur tu. So sebenarnya cuci biasa tu tak cukup untuk bagi dia betul-betul bersih. Yang ni korang nampak tak? Ada cloudy tu kan? Itulah tu kesan kotoran daripada tomato dan lemon yang air rendam ni yang tak cuci betul-betul bersih. Sekarang ni I duk guna automatic vegetable and fruit washer ni sebab I tak confident bila I makan cherry tomato yang mentah tu, entah apa-apalah yang I telan. Alat ni kita letak je dekat dalam air, dia akan automatic on dan dia akan terus pusing. Nampak menarik kan? Nampak macam whirlpool kan? Sebenarnya dia tengah buat vortex cleaning yang ada 99.99% antibacterial rate and tak payah tambah apa-apa pun pencuci. Cukuplah air dan mesin ni sahaja. Dan lepas berapa minit boleh nampak air tu berkeladak kotor. Selama hari ni duk masuk mulut benda-benda yang tak bersih. Ada alat ni barulah confident. Nak makan cherry tomato mentah pun dah tak risau dah. Alat ni dia sebenarnya waterproof dan nak charge dia tu keringkan sikit dia punya bahagian base ni. Lepas tu letak je dekat wireless charging base. Bila on dia punya lampu tu maksud dia tengah charging. Bahaya korang makan sayur, buah mentah tanpa cuci betul-betul. Nak lagi confident lagi, lah try cuci guna Derma automatic fruit and vegetable washer untuk make sure betul-betul bersih. Siapa-siapa yang nak beli tu, korang tekan je beg dekat bawah tu.